Selamat Hari Raya kepada saudara serta saudari. Jap. Macam ni lah lagu dia. Kami budak Gen Z, raya-raya bergaya, kesana kesini penuh ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Aidilfitri buat semua warga sekolah. Kami wartawan cilik Sutra TV Channel. Saya Ainul Madia Pitaman Zulfika. Dan saya Muhammad Darul Irsyad bin Muhammad Faizul. Hari Raya bukan sahaja tentang juara yang lazat dan berpakaian yang cantik, tetapi juga tentang gaya beraya. Ada yang penuh tradisi, ada juga yang penuh teknologi. Jadi, siapakah yang lebih meriah? Cikgu Gen Z. Cikgu Otai. Cikgu Gen Z. Saksikan Battle Raya Gen Z versus Otai. Cikgu Ilham. Cikgu Firdaus. Cikgu Ilham tak balik lagi ke? Dah nak balik dah ni. Jom balik sekali. Jom. Cikgu Rai mana tahun ni? Oh, saya balik kampung. Awak? Tak balik pun. Biar betul. Betul. Kenapa tak balik? Mak ayah saya dekat sini je. Oh, memang tak balik lah ni? Alah cikgu raya ni mana-mana pun boleh. Tak. Kampung lagi best sebenarnya. Hai selamat Hari Raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini kita menjamu selera, kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Kami orang lama macam ni lah meriah sambut raya. Gen Z macam mana pula? Gen Z pun sibuk juga buat persiapan raya. Inilah persiapan cara Gen Z. Berapa tadi? Berapa ulas tadi? 2 biji bawang. Kuih berat raya aku. Wah, dah sampai. Baju raya dah beli belum? Ni banyak ni. Semua baru launch. Wah, boleh ni kita beli kat sini lah. Yang ni nampak macam murah. Mana ya cantik Ni cantik ni. Kami budak Gen Z. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Kita orang lama kalau raya mesti pergi baraan. Betul. Nak eratkan silaturahim. Betul tu. Kalau Gen Z macam mana? Cara kami mungkin berbeza. Yang penting tetap meriah. Korang, Kak Lo tengah bagi duit raya. Nak juga. Banyak bersimbang tak Tak boleh konten lah. Nak juga. Sabar nak juga. ada nak uang. Cerita pasang di sana. Duduk bersinggungan tak mahu pulang. Jangan sampai bawa asyik cakap sana. Ni siapa yang ramai-ramai ni? Selamat Hari Raya, Tok.
masuk lima. Berhati-hatilah bila berkata jangan sampai terleka Perbezaan bukanlah jurang yang memisahkan, tapi jambatan yang membolehkan kita saling melengkapi. Berbeza itu unik, bukannya konflik. Wah, meriah betul battle raya kita kali ini. Otai ada gayanya, Gen Z ada caranya. Walau berbeza cara dan generasi, Yang penting, semangat silaturahim dan kemaafan sentiasa di hati. raya bukan soal siapa yang paling trending. Tetapi tentang siapa yang ikhlas bermaafan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi di Sutra TV Channel. Informasi segenap dimensi. Bye. Lekas bangun sayang, sudah tiba pagi raya. Masa untuk kita pulang, raikan bersama tersayang. Cepat-cepat bersiaplah, nanti sesak jalan raya. Ayo sayang segeralah, solik saja dalam kereta. Sempit tengkok teluk belanga, sudahkah semua dibawa? Kita lupa pula, kita nak ke mana? Raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Belah saya dulu, bolehkah begitu? Ramai yang dah rindu, bolehlah sayang. Raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Belah saya dulu, bolehkah begitu? Ramai yang dah rindu, bolehlah sayang. Informasi segenap dimensi.